Macam-macam zaman sekarang. Printer yang muat letak dalam poket. Macam pelik ya. Harga pula yang paling murah. Yang ni kita kena try. Jom kita unboxing dan review mini pocket printer ni. Kita tengok kualiti dia okey ke tak, dan berbaloi tak dengan harga dia ni. Ready? 1, 2, 3. What's up buddy? Welcome back to Hama Brother channel. Pew pew pew. Okay guys, dalam video kita kali ni kerana unboxing mini pocket printer yang harga dia murah tau. So untuk printer ni kita nak gunakan untuk projek yang kita dah plan sebelum ni, yang mana Ikram nak jadikan wheelchair Ikram ni sebagai photo booth bergerak. Jadi kalau orang nak order gambar yang hitam putih, Ikram boleh pakai printer ni lah. So harga dia Ikram boleh bagi murah sikit. Tapi sebelum kita nak gunakan printer kita ni sebagai projek, kita kena test dulu kualiti dia okey ke tak. Tanpa membuang masa, jom kita unboxing dulu printer ni. Ikram order printer dengan kertas dia ni, dapat 3. Total harga dalam RM35. Kita unboxing dulu dia punya printer. Dia bagi kabel type C untuk charge. Dekat bahagian kotak ni dia claim boleh photo printing. Kita kena try ni. Jadi Ikram nak. Okay, dan yang terakhir, ada printer kita kecil. Jom aja. Ada lagi ni. Dia punya manual book ni jangan buang, sebab nanti kita nak download app dah gunakan manual book ni. Dekat sini dia bagi QR code. Kita kena scan QR code ni dan download lah app kita. Ini app dia, Fun Print. Gambar kucing warna pink. Jangan silap download app lain pula. Sambil-sambil tunggu download, kita godek-godek lah dulu. Wah, dia dah bagi kertas. Nice. Dah ada kertas dah dalam ni. Ui, tebal kertas dia. Boleh tahan banyak jugalah. Jadi apa yang dalam kotak kita dapat, mini printer dan juga charger. Lepas tu juga dia bagi satu roll kertas printer tu. Lepas tu Ikram perlu add on lagi 3 roll kertas printer. Yang jenis kertas Ikram break ni dia boleh jadi stiker juga. Sekarang ni Ikram dah download apps dia, so kita buka dulu. Okay, Ikram dah sign in dah. Lepas tu Ikram kita perlu hold power button ni selama 3 saat. Indikator ni dah menyala dah. Okay, yang ni tak pilih apps dia. Kita tekan atas sekali add my device. Lepas tu kita ambil yang kita dah buka Bluetooth tadi tu. Wajib buka Bluetooth, okay? Kalau tak buka Bluetooth dia tak akan jadi. Okay, dekat sini dia ada beberapa pilihan lah. Contohnya kita boleh print gambar. Lepas tu boleh text screen, note, template print, text. Hanya kalau macam nak buat list ke apa, boleh print juga kat sini. Ui, kita rasa berguna ke sebenarnya ni. Dengan memory coding boleh. Okay, sekarang kita tekan multi image printing. Kita try tengok. Okay, kalau dah pilih gambar, lepas tu kalau try print. Dia dah keluar. Ya Allah, kena minat. Ni Afnas. Ni gambar Akam dengan Afnas. Okay, ni gambar Ikram dengan ayah mama. Ni gambar Ataris dengan Akam. Okay, lepas tu dia kena koyak je. Ikram kena spare gunting lah nanti. Tada, cantik tak? Untuk kualiti dia nak kata detail sangat tak, tapi bagi Ikram cantik. Dia nampak lah muka orang tu apa semua. Dan juga boleh dijadikan memori. Ni kalau kita potong, kita boleh lekat dekat belakang phone juga. Overall untuk kualiti gambar dia ni memang Ikram berpuas hati sangat tau. Kalau apa pegang tekstur gambar ni, dia bukan macam tekstur resi, sebab dia lincin. Dia macam tekstur untuk kertas gambar. Lepas tu pula kalau korang perasan, hasil gambar dia ni buat dalam bentuk pixel, point-point tu. So kalau korang tengok dekat-dekat macam ni, memang nampak macam tak berapa nak puas lah. Tapi bila tengok daripada jauh macam ni, nampak gambar tu cantik. Memang Ikram berpuas hati dengan kualiti gambar dengan harga dia ni. So kalau siapa nak dapatkan mini pocket printer yang murah ni, Ikram ada letak link dekat description bawah ni, okay? Dan juga kalau korang nak cari mini pocket printer yang lebih premium dan kualiti dia lebih cantik, Ikram dah review printer tu, Xiaomi Pocket Printer S1. Apa boleh tekan link dia dekat atas. Dan juga Ikram ada masukkan link video tu dekat description bawah ni. Jangan lupa tekan butang like, komen dan subscribe untuk video kita yang seterusnya. Next vlog akan jadi video yang besar, sebab kita akan jalankan projek kita yang mana Ikram nak jadikan wheelchair Ikram ni sebagai photo booth bergerak. Stay tune, okay guys. Bye bye. Assalamualaikum. Piu piu piu.